program rumah terbuka Deepawali peringkat parlimen anjuran saya lah. Saya lihat Yang Berhormat Datuk Zul hadir, Adul Lintang, OCPD diwakili oleh Timbalan OCPD lah. Kemudian Pegawai Daerah Pendidikan Sungai Siput, Ketua Balai Bomba, guru-guru besar, guru-guru, ahli-ahli majlis, ketua-ketua kampung baru Cina dan kampung Melayu dan masyarakat pelbagai kaum telah hadir, dan kita telah menyediakan lebih kurang untuk 2,000 orang lah makanan pada malam ini, dan juga makan halal untuk masyarakat Islam. Dan dalam ucapan saya telah sebutlah di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri, Malaysia sudah ini telah melangkah ke tahun keempat. Sudah 3 tahun memerintah, masuk tahun keempat. Jadi sekarang Malaysia terkenal di seluruh dunia. Kerana apa? Kerana kesungguhan Perdana Menteri yang baru-baru ini telah mempengerusikan mesyuarat ASEAN yang telah mengumpulkan pemimpin dunia yang melibatkan 10 negara ASEAN, dan juga tetamunya adalah Presiden Amerika, Presiden Afrika Selatan, dan ini telah menjadikan Malaysia ini cukup terkenal walaupun negara kecil, tapi di peta mata dunia memandang Malaysia. Jadi saya kongsilah maklum ini kepada masyarakat di bawah kita sebagai rakyat Malaysia, kita membuat rumah terbuka ini bagi meraihkan bukan masyarakat India tetapi pelbagai kaum lah, orang Melayu, orang India dan orang Cina untuk memastikan Malaysia ini harmoni. Ini menjadi kekuatan kepada Malaysia, walaupun pelbagai kaum tapi kita bersatu, hidup di bawah satu bumbung dan memajukan negara. Kemudian saya juga ada cerita lah apa yang saya bahas dalam parlimen, di mana saya sentuhlah sebab masyarakat pekerja ladang ini banyak menyumbang tenaga untuk membangunkan negara sejak sebelum merdeka lagi. Tetapi apabila mereka telah bersara umur 60 tahun, generasi terdahulu bersara, mereka tak ada rumah. Jadi mereka menghabiskan sisa hidup mereka ini dengan menyewa rumah semua. Jadi saya telah minta kerajaan supaya mengkaji balik akta perumahan pekerja dan buat pindaan, dan pastikan majikan itu wajib menyediakan sebuah rumah kekal untuk mereka, sekurang-kurangnya mereka yang telah bekerja lebih 20 tahun. Itu cadangan saya lah. Nanti dalam masa gurung nanti Menteri Sumber Manusia akan jawablah macam mana cadangan saya itu diterima tu. So ini saya sentuh sikit lah. Bahawa tadi LED punya. Itu LED punya saya sebagai hadiah untuk masyarakat India. Jadi peruntukan tahunan saya pada tahun ini, saya sedang bina lah, baru mau start lah, bina sebuah dewan terbuka macam ini di Taman Tun Sambendan. Taman Tun Sambendan ini ada lebih kurang 1,000 buah rumah, lebih kurang 5,000 penduduk di situ, semuanya masyarakat India. Jadi sana mereka ini adalah pekerja biasa. Jadi dengan adanya dewan, mereka boleh buat majlis-majlis seperti perkahwinan dengan kadar sewa yang rendah, berbanding di luar kena bayar 2,000-3,000. Jadi membantu mereka lah membina sebuah untuk kegunaan masyarakat di situ. Itu sebagai hadiah lah untuk tahun ini. Kemudian kita bina juga satu LED screen di pintu masuk Taman Tun Sambendan lah, tepi jalan, yang di mana Parlimen Sungai Siput ini tidak ada LED lah, yang besar lah, besar untuk kita nak menyampaikan mesej, ucapan hari jadi dan sebagainya lah kan, ucapan untuk perayaan semua tak ada. Jadi di bawah peruntukan saya tu lebih kurang 150,000 itu sahaja yang akan dibuatlah bagi tahun ini.